Hai, hari ini Pelajar Diski akan membawa 3 hidangan tradisional yang berbeza yang kaya dengan rasa dan budaya, iaitu capati, apam lenggang dan chin chong fan. Apa-apa pun kena briefing dulu. Mari tengok cara mereka membuat capati. Capati ini adalah roti tradisional dari India. Nampak ringkas, tapi nak buat capati dengan lembut memerlukan skill. Lepas tu, cicah pula dengan kari pekat. Marvelous. Next is apam lenggang. Pelajar akan masak tanpa minyak. Next adalah chin chong fan. Chin chong fan ni adalah hidangan popular dalam komuniti Cina. Taburkan udang kering dan daun bawang ke adunan. Dan lepas tu kita kukus sekejap. Dah siap gulung, boleh letak sos. Tada! Dah siap. Jom terokai masa depan cerah dengan IPT Skill. Sertai kami sekarang untuk pengambilan November dan Disember. Bye!